Pada tahun 1965, SMK Pulau Indah mula beroperasi dengan nama Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Lumut dengan hanya 26 orang murid tingkatan 1 dan 2 orang guru. Dirasmikan pada tanggal 15 Mac 1968 oleh Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama pada ketika itu. Rentetan pertukaran nama Pulau Lumut kepada Pulau Indah pada tahun 1999, nama sekolah turut ditukar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Lumut kepada SMK Pulau Indah dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sejak tahun 2005, SMK Pulau Indah telah menjadi sekolah angkat West Port dan menerima pelbagai bentuk bantuan yang berupa wang tunai dan peralatan. Sumbangan peralatan seperti Smart TV, projektor LED, pendingin hawa dan kelengkapan bilik STEM dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Tahun 2013 telah menjadi titik permulaan sekolah memacu kecemerlangan yang tersendiri apabila berpindah ke bangunan baharu yang bertempat di Laguna Park, Pulau Indah. SMK Pulau Indah merupakan sekolah menengah harian Grade A yang terletak di Pulau Indah, Pelabuhan Kelang. Berada di laluan yang strategik kerana dikelilingi syarikat gergasi dan bertaraf antarabangsa seperti IKEA, West Sports, PKFZ, Mewah Oil dan Central Spectrum, meletakkan SMK Pulau Indah berada dalam lingkungan komuniti yang berpotensi menjadi pemangkin kepada perkembangan dan kemajuan sekolah di samping panorama alam semula jadi yang indah. Sekolah juga telah mendapat sokongan dan dana daripada beberapa orang ternama seperti Ahli Parlimen Kelang iaitu Yang Berhormat Tuan Gana Batirau anak lelaki Veraman bagi menaik taraf Pusat Sumber Sekolah PSS untuk keselesaan murid-murid SMK Pulau Indah. Sekolah juga amat bertuah kerana mendapat sokongan dan komitmen yang jitu daripada Yang Berhormat Tuan Azmizam bin Zaman Huri, Adun Pelabuhan Kelang. Pelbagai bentuk sumbangan yang diberikan kepada pihak sekolah sangat membantu dalam membentuk kemenjadian murid yang lebih dinamik dan berilmu. Mempunyai seramai 1,992 orang murid, bertunjangkan moto berilmu berbakti dan slogan I Indah Terbilang, SMK Pulau Indah beroperasi dalam 3 aliran utama yang terdiri daripada aliran perdana, PPKI dan KAA. Meneruskan legasi kecemerlangan 23 pengetua terdahulu, kini dengan kekuatan tenaga 4 orang guru penolong kanan, 4 orang guru kanan mata pelajaran, seorang penyelaras PPKI, 94 orang guru dan 14 orang anggota kumpulan pelaksana SMK Pulau Indah di bawah pimpinan Puan Norala binti Abdul Kadir, seorang insan yang berjiwa besar dan penuh dedikasi, terus melakar sejarah yang tersendiri. Pengiktirafan demi pengiktirafan yang membanggakan terus diraih oleh warga SMK Pulau Indah. Pertama, Anugerah Emas Digital Utilisation Technology Award Duta Kebangsaan tahun 2026 Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, Anugerah Emas Kumpulan Choir Gema Cendana Singers Malaysia Choral Eisteddfod International Choral Festival peringkat antarabangsa. Ketiga, Anugerah for Diamond Rakan Kongsi Bandar Rendah Karbon Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Keempat, Anugerah Perak kategori Education Futures and Education Pedagogy
Borneo International Innovation Creativity 2026. Johan, pertandingan bicara berirama peringkat daerah Klang 2026. Keenam, tempat ketiga, pertandingan kawat kaki KRS daerah Klang 2026. Dan ketujuh, tempat ketiga, amalan terbaik sahsiah murid sekolah menengah daerah Klang dalam pelancaran program Khatib peringkat PPD Klang. Impian dan aspirasi pihak sekolah untuk terus unggul dalam setiap bidang terus menjadi agenda utama sekolah. Justru, bagi memastikan hasrat dan matlamat itu dapat dicapai, setiap unit utama yang menjadi tunjang sekolah terus komited dalam memacu kecemerlangan SMK Pulau Indah dengan melaksanakan pelbagai program untuk meraih kejayaan. Pada tahun 2014, sekolah diberi tanggungjawab menggalas tugas yang lebih mencabar iaitu sebagai sekolah amanah kohort kedua. Pelbagai ilmu dan kaedah telah dikongsi dan disampaikan kepada semua warga sekolah sepanjang tempoh itu. Sehinggalah sekolah menerima sijil tamat tempoh matang intervensi sekolah amanah pada tahun 2020. Sejajar dengan itu, berbekalkan wawasan, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera dan hala tuju, melestarikan sistem pendidikan yang bermutu untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Pihak pentadbiran sekolah terus menyusun strategi bagi memastikan pembudayaan STEM, digital dan sekolah lestari dapat direalisasikan dengan jayanya sebagai langkah membudayakan sekolah amanah sejajar dengan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 untuk melahirkan insan sejahtera dengan 5 ciri murid iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan.